Episod 9. Hargai diri sebelum orang lain. Kadang-kadang kita terlalu sibuk nak buat orang lain gembira sampai kita lupa cara nak menghargai diri sendiri. Kita berkorban untuk diterima. Kita tunduk untuk disukai. Kita berlembut supaya orang tak menjauh. Tapi akhirnya kita yang terluka. Dan bila semuanya tak hargai, kita mula persoalkan diri. Kenapa aku tak cukup? Padahal bukan kamu yang tak cukup. Cuma kamu dah terlalu lama letak nilai diri di tangan orang lain. Kamu tak perlu jadi sempurna untuk dihargai. Kamu cuma perlu jujur dengan diri dan tahu bila masanya untuk berhenti mengejar yang tak menghargai diri kamu. Belajar hargai diri bukan bermaksud jadi keras hati, tapi belajar untuk tahu bila perlu pilih diri sendiri dulu. Kerana bukan semua orang yang kamu sayang akan balas dengan cara yang sama. Hargai diri bermaksud kamu berani menolak perkara yang merendahkan maruahmu. Berani undur bila kamu tak lagi tenang. Berani katakan cukup bila kamu sedar kasih sayang tu hanya menyakitkan. Jangan kejam pengiktirafan manusia. Hari ini mereka puji, esok mereka lupa. Tapi nilai diri kamu tak sepatutnya berubah mengikut pandangan orang. Orang boleh tak nampak usaha kamu, tapi Tuhan sentiasa tahu. Dan dia nampak air mata yang kamu sembunyikan. Dan tahu betapa kuatnya kamu bertahan tanpa sesiapa. Hidup bukan tentang siapa yang paling ramai penyokong, tapi siapa yang paling ikhlas terhadap diri sendiri. Kamu tak perlu perhatian dunia untuk tahu kamu berharga. Cukup dengan kamu belajar menghormati diri, belajar berkata tidak bila perlu dan belajar melepaskan dengan reda. Sebab bila kamu betul-betul menghargai diri sendiri, kamu tak lagi bergantung pada pujian. Kamu akan rasa tenang walau tak ada sesiapa di sisi. Ingat, kamu bukan terlalu keras. Kamu cuma dah belajar untuk tak terus dilukai. Dan itu bukanlah ego, tapi itulah tanda kamu akhirnya sedar nilai diri kamu sendiri. Kalau kamu pernah rasa tak dihargai, inilah masa untuk pilih diri kamu semula. Bangun dan jadilah versi yang lebih kuat. Kerana bila kamu mula menghormati diri, dunia juga akan belajar menghormati kamu. Kalau kata-kata ini buatkan kamu tersedar sesuatu, jangan lupa tekan follow atau subscribe. Siri ini untuk kamu yang sedang belajar menghargai diri, bukan lagi untuk membuktikan nilai pada manusia, tapi untuk tenang dengan siapa diri kamu sebenarnya.